mendengarkannya sebagaimana didengar dan dihafaznya. Oleh demikian dan kerana berkhidmat kepada bangsaku Melayu, berusahalah aku mengutip dan mengarang kitab ini di dalam bahasa Melayu. Sekalipun aku bukan orang yang pintar dalam perkara demikian, tetapi aku berfikir capaian aku tidak akan berlebih daripada panjang tangan, dan seruan tidak akan bertambah daripada jauh suara. Sebab itu tiadalah yang menjadi halangan bagiku buat meneruskannya sekadar pendapatku. Istimewa pula aku yakin bahawa saudara-saudara yang bijaksana tidak akan lupa dan lalai buat menegur dan memperelok kesalahanku. Karangan ini aku namakan dengan hadis 40 kerana bersetuju dengan kandungannya. Wassalam, Asbiran Yaakob, Pulau Pinang, 22 Oktober 1929 Masihi. Muslimin muslimat tuan-tuan mulia, pertama kali marilah sama-sama kita rafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala anugerah dan juga limpahan yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita. Tidak adalah sebesar-besar daripada nikmat melainkan diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pesuruh Allah, yang menjadi pembuka hidayah, yang menjadi semangat bahkan menjadi tauladan bagi kita umat manusia di dalam meneruskan kehidupan di atas permukaan bumi Allah Ta'ala ini. Muslimin muslimat tuan-tuan mulia, kita sekarang berada di pengakhiran umur usia dunia. Berlakunya kiamat, wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala lah yang lebih tahu bilakah masa akan berlaku dan bagaimanakah keadaan kita pada waktu tersebut. Adakah kita ni masih menjadi penghuni dunia ataupun kita ni telah menjadi penghuni barzakh ataupun alam kubur. Akan tetapi alamat-alamat di antara tanda-tanda yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan umat manusia di akhir zaman telah nyata banyak perkara dah. Alamat kecil pun ada, cuma duk tunggu alamat besar aja. Di antara hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan berkenaan dengan alamat kiamat, salah satunya adalah hadis yang panjang, ruwiyaan Jibril alaihi salam nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'rikatil Mu'tah. Diriwayatkan sonyo malaikat Jibril alaihi salam turun berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana di dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah, waktu rehat, duduk dalam keadaan rehat tersebut, Jibril turun berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, hal tanzilu ba'di?" Wahai Jibril, apakah kamu akan turun setelah daripada kewafatan daku? Dah jumpa dalam peperangan Mu'tah ni, Nabi tanya selalu, Jibril, setelah daripada kewafatan aku ni mu akan turun pula ke? Faqala, lalu jawab Jibril alaihi salam, na'am ya Rasulullah, ya, saya akan turun pula ya Rasulullah. Unzila 10 marrat li rafi 10 jawahir minal ard, yang mana saya ni akan turun ke atas permukaan bumi ni sebanyak 10 kali sebelum berlakunya kiamat. Li rafi 10 jawahiril ard, untuk mengangkat 10 permata perhiasan yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada penduduk dunia. Lepas pada kamu wafat, saya akan turun sebanyak 10 kali, yang mana setiap kali turun ni saya akan mengangkat satu daripada anugerah Allah Ta'ala kepada umat manusia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tanya kepada Jibril, wa ma turfa', apakah yang kamu akan angkat?
dah 10 kali turun ni. Mengapa dia hak kamu akan angkat wahai Jibril? Qala Jibril, lalu berkata malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ula arfa'ul barakata minal ard. Pertama kali saya turun selepas daripada kewafatan Tuan adalah untuk mengangkat keberkatan daripada bumi. Qala thaniyah arfa'u minal qulubil khalqi ar-rahmah. Yang kedua, saya akan turun untuk mengangkat daripada hati-hati makhluk akan sifat rahmat, sifat kasih saya sesama mereka. Qala, berkata Jibril lagi, wa thalithatu arfa'u syufaqah min qulubil aqarib. Kali yang ketiga pula saya akan turun untuk mengangkat asyufaqah min qulubil aqarib, iaitulah syufaqah ni kalau kita istilah mudah kat keakraban, sifat bertolak ansur di antara ahli keluarga. Qala warabi'u arfa'ul adla minal umara. Dan yang keempat, saya akan turun untuk mengangkat keadilan daripada para pemerintah. Qala wal khamisatu arfa'ul haya'i minan nisa'. Dan yang kelima pula, saya akan turun untuk mengangkat sifat malu daripada kalangan orang perempuan. Qala wasadisatu arfa'u sabra minal fuqara. Kali yang keenam pula, saya akan turun untuk mengangkat sifat sabar daripada orang fakir, orang yang lemah. Qala wasabi'atu arfa'u zuhda wal wara'a minal ulama. Manakala kali yang ketujuh pula, saya turun untuk mengangkat sifat zuhud dan juga wara' daripada para ulama. Qala wasaminatu arfa'u sakha'i minal aghniya. Manakala kali yang ke-8, saya akan turun untuk mengangkat sifat pemurah daripada orang-orang yang kaya. Qala wattasi'atu arfa'ul Qur'an. Dan yang ke-9, saya akan turun untuk mengangkat Al-Quran. Qala wal 'ashiratu arfa'ul iman. Manakala kali yang terakhir, kali yang ke-10, saya akan turun ke atas permukaan bumi ini untuk mengangkat akan iman daripada dada-dada manusia. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Panjang sikit tuan-tuan hadis ni dah. Ni sebagai muqaddimah untuk sama-sama kita insafi, sama-sama kita renung, sama-sama kita hayati apakah daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ketika mana berdialog dengan malaikat Jibril sudah berlaku kepada kita. Ni di dalam peperangan Mu'tah, bermakna isyarat ni 1400 tahun dahulu. Nabi royak kepada kita 1400 tahun dahulu. Baik, pertama sekali kita tengok antara tugas malaikat. Allah Ta'ala cipta malaikat ni makhluk yang paling ramah sekali. Ramah tak ramah tuan-tuan malaikat ni, sehinggalah mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak senggang setelapak tangan daripada tangan manusia di atas muka bumi melainkan di situ adanya malaikat. Kita susun tangan kita ni, tak susun. Tak ada tempat yang tak ada malaikat. Bahkan kesemuanya ada malaikat belaka. Kalau tuan-tuan balik pula dalam kitab Aqidatun Najim, Aqidatun Najim yang telah dikarang oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, tok guru kepada tok kenali kita. Di dalam kitab tersebut dia meletakkan makhluk hak paling ramah sekali Allah Ta'ala cipta adalah malaikat. Yang keduanya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah jin. Yang keempatnya adalah tumbuh-tumbuhan. Yang kelimanya adalah haiwan-haiwan ataupun binatang. Yang keenam adalah juk-makjuk. Manakala kita ni duk angka yang ketujuh. Disebut pula oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah di dalam kitab Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail, dia menyatakan Allah Ta'ala mencipta makhluk sama ada di dalam permukaan bumi ini ataupun di luar permukaan bumi lebih daripada 100,000 jenis. Dan daripada jenis-jenis tersebut Allah Ta'ala memilih satu-satunya makhluk untuk diletakkan kemuliaan, iaitulah kita manusia, sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran.
walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsiran mimman khalaqna tafdila. Sonya kami telah memuliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami menanggung mereka sama ada mereka berada di daratan ataupun di lautan. Mulia kita ni Allah Ta'ala buka kepada kita daripada kemudahan-kemudahan ataupun ilmu-ilmu untuk kita takbir alam ni, sama ada di atas daratan ke ataupun lautan. Bahkan ulama menyatakan bukan hanya setakat daratan ataupun lautan sahaja, sampai kepada angkasa raya pun kita boleh kuasai. Nah, dalilnya tengoklah. Mana tempat tak ada manusia, tuan-tuan? Darat ni sama telah. Laut pun ada juga manusia. Duduk mana? Duduk di dalam kapal. Walaupun kita tidak boleh menyelam sebagaimana ikan, tapi kita boleh mencipta alat yang boleh membawa kita kepada bawah permukaan air. Langit pun ada juga. Walaupun kita tidak boleh terbang sebagaimana burung, tetapi kita berjaya mencipta alat yang boleh membawa kita tadi terbang, sama ada dengan helikopter ke, jet ke, ataupun kapal terbang sebagaimana burung. Nah, ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kitalah sebaik-baik daripada makhluk. Balik kepada malaikat sana. Ketua para malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kalau ramai malaikat dia sebut malaikatun. Kalau malaikat dia sebut sebagai malakun. Malakun ni mufrad. Malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil. Kalau ramai malaikat, malaikat ni dia panggil kata jamak, berbila-bila malaikat. Serupa juga istilah masjid. Masjid ni sebuti. Kalau masajid dia panggil jamak taksir, banyak masjid-masjid. Masjid Selising, Masjid Mata Gading, Masjid Bukit Abang, Masjid Berangin, Masjid Lepoh. Masjid Bandar Beliku tu dia panggil masajid, banyaknya masjid. Kalau masjid Selising, Masjid Al-Azim, Selising tu satu masjid. Serupa juga malaikah dengan malak. Malaikah ni banyak malaikat, tak kira Jibril, tak kira Israfil, tak kira kiraman katibin ataupun mana-mana, disebut sebagai malaikah. Tapi kalau khususnya kita kata Jibril ni adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dia ni adalah seafdal daripada kalangan para malaikat. Dan tugas dia sebagaimana maklum adalah menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul, bermula daripada Adam alaihissalam sehinggalah mana kepada pengakhiran nabi dan juga rasul, iaitulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang berkaitan dengan dakwah orang kafir dia nak bunuh kita orang Islam ni, dia kata lagu mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan biasa dengar, dah lah ni mati dah nabi kita, wafat dah nabi kita Muhammad. Apakah tugas Jibril sekarang? Patching lah dah. Dah muka Nabi mati lama dah. Nabi wafat 1400 tahun dahulu. Sedangkan tugas Jibril ni menyampaikan wahyu. Bermakna apabila Nabi Rasul ni tak ada, apakah Jibril itu pencing? Duk sajalah ni. Maka orang yang lemah iman ni dia akan mikir, munasabah juga dah. Baik. Jawapan ulama daripada ahli usuluddin, ulama ahli akidah, dia kata malaikat ni dia ada tugas-tugas tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka. Hak yang dikatakan Jibril tugas menyampaikan wahyu ni adalah tugas khusus. Sebagaimana kita manusia, tugas khusus kita ni ada, manakala hak umum pun juga ada. Kalau katalah tok atas diri hamba, tugas khusus hamba ni tu imam tua Masjid Mata Gading. Tu tugas khusus. Manakala tugas umum bagi hamba tadi pula, hamba ni selaku khodam kepada anak-anak yatim depan-depan tua-tua ni. Tugas umum hamba juga selaku seorang petani buat padi. Tugas umum hamba juga kadang-kadang banyak perkara hamba buat kerja untuk cari nafkah bagi tanggung ahli keluarga. Tu dia panggil tugas umum. Serupa juga Jibril alaihissalam, Mikail ke, Israfil ke, Israel ke, mana-mana malaikat Allah Ta'ala letak, kemudian dinyatakan tugas tu adalah daripada tugas khusus. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyusun, mengatur akan rezeki,
Israfil meniup akan sangkakala, Izrail mencabut akan nyawa, Munkar dan juga Nakir menyoal manusia ketika mana mereka berada di dalam kubur, Raqib dan juga Atid menulis catatan daripada perbuatan dan tutur bicara manusia, Malik Zabaniyah menjaga akan neraka, Malik Ridwan menjaga akan syurga. Ni 10 malaikat hak wajib kita kena tahu berserta dengan tugas-tugas mereka. Tugas ni hak disebut sebagai tugas khusus. Baik, balik kita kepada Jibril. Jibril ni dia banyak nama, tuan-tuan. Imam Qurtubi sebut dalam kitab tafsir dia, nama Jibril ni merangkumi 10 nama. Antaranya hak masyhur Jibril, yang kedua Jabrail, yang ketiga Ar-Ruh, yang keempat Ruhul Amin, yang kelima Namus, yang keenam Ruhul Kudus, dan masih ada lagi baki 4 lagi. Kata mu tak ingat. Nah, ini nama bagi Jibril. Kalau tuan-tuan jumpa di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, pada malam Al-Qadar, tanazzalul malaikah, turun puak-puak para malaikat, war-ruh berserta dengan ruh. Siapa dia ruh? Jibril alaihi salam. Nah, turun bawa rahmat daripada Allah Ta'ala untuk dicurahkan kepada mereka-mereka yang beribadat pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Ni kita kena tahu sikit sebanyak nama. Tak tahu belakang pun paling-paling tidak kita tahu hak penting-penting. Nah, begitulah juga disebut nama tadi selain daripada Jibril, iaitulah Namus. Dalam satu hadis ketika mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, Nabi dipeluk. Nah, dipeluk di dalam gua Hira. Hak peluk tadi adalah Jibril. Dia kata, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Nabi jawab, "Ma ana biqari," aku tak tahu nak baca gapo. "Iqra ya Muhammad," peluk kali yang kedua pula. Nabi jawab, "Ma ana biqari," aku tak tahu nak baca gapo. Peluk pula kali yang ketiga. Lagu itulah juga pertanyaan dia dan juga jawapan Nabi kita. Sehinggalah mana dia membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam." Setakat tu 5 ayat. Ni wahyu yang pertama. Balik Nabi kepada rumah, nah, dalam keadaan ketah. Ketah pada masa tu kata ulama bukan ketah kerana menakut, dan bukan juga ketah kerana sejuk. Kita ni ketah kerana sejuk, kita ni juga ketah kerana takut. Nah, berjumpa dengan hantu misalnya kata, kita orang jenis lemah semangat ketah, kecing siapa. Nabi SAW lepas pada terima wahyu tadi balik dalam keadaan ketah. Ketah bukan takut, ketah juga bukan kerana sejuk. Sambil berjumpa dengan isteri dia Siti Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimutilah daku, selimutilah daku, selimutilah daku. Nah, kata Nabi tidak lain tidak bukan iaitulah kerana beratnya wahyu yang Nabi SAW terima. Beratnya tugasan yang Nabi SAW terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berat tak berat Tuhan sebut dalam Quran. Kullauka, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya Al-Quran ataupun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, anzalna ala hadzal Quran ala jabal, jika sekiranya Allah Ta'ala perturunkan wahyu ni ke atas bukit-bukit gunung gane, tuan-tuan. Nah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, nescaya kamu akan dapat melihat bukit buka gunung gane ni akan hacur lebur belaka, sehinggalah mana hacur tadi menjadi debu. Tidak lain tidak bukan mutasaddian min khasyatillah, kerana tersangat-sangat mereka itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kerah-kerah batu bukit, kerah-kerah bukit, kerah-kerah gunung, tuan-tuan, kalaulah takdir Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada mereka untuk seluruh manusia ke jalan Allah, nescaya kita tidak akan nampak
bukit di atas permukaan bumi ni akibat daripada hacul bu, akibat daripada binasanya. Tapi Allah Ta'ala perturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu menyebabkan Nabi tak diketah. Nah, baik. Setelah daripada sedemikian, ni cerita nak rakyat kait dengan nama Jibril saat ni sebagai namus je ni. Setelah daripada selesai Nabi diselimuti oleh Siti Khadijah, hilang daripada ketah tersebut. Lalu Siti Khadijah tanya, wahai Tuan, apakah yang menyebabkan Tuan sedemikian? Bapa yang siapa gini mo ni, ketah ni. Lalu Nabi cerita kepada Khadijah, wahai isteriku, soalnya aku ni dikunjungi oleh malaikat sekian-sekian, royak sikit sebanyak. Lalu Khadijah pun kata, lebih baik sekiranya kita merujuk kepada sepupu aku yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia ni ahli kitab, dia mengaji, dia belajar dan dia beramal dengan kitab-kitab hak Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi-Nabi dahulu. Kitab Injil ke, kitab Zabur ke, kitab Taurat ke, ataupun suhuf-suhuf, dia mendalaminya. Lalulah pada satu masa berjanji dengan Waraqah bin Naufal untuk jumpa. Siti Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan sepupu dia yang bernama Waraqah bin Naufal. Lalu Nabi cerita kepada Waraqah bahawasanya aku sekian-sekian berlaku pada diri aku ni. Lalu kata Waraqah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa namus, itulah namus. Yang memeluk kamu ni adalah namus. Siapa dia namus? Nama bagi Jibril alaihi salam, sebagaimana terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum daripada Quran. Kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, soalnya kamu ni lah insan ataupun manusia yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil dan kitab-kitab terdahulu. Kamu ni lah penutup bagi sekalian para nabi dan para rasul. Kamulah penghulu bagi sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya saya ni hidup ketika mana kamu diangkat, dilantik menjadi rasul, nescaya sayalah orang yang pertama sekali beriman kepada kamu, wahai Muhammad. Kalau takdir aku hidup lagi lepas pada ni, aku ni orang jadi mula-mula sekali orang beriman padamu. Lepas pada Nabi balik ke rumah, duduk beberapa ketika, Waraqah bin Naufal pun meninggal dunia. Jadi nak buat ceritanya, Jibril ni antara nama lain juga adalah namus. Baik. Tugas Jibril alaihissalam hak khususnya menyampaikan wahyu. Umumnya banyak. Di antara tugas umum sebagaimana disebut hadis kita baca saat ni, turun 10 kali selepas kewafatan Nabi ke atas permukaan bumi ni. Untuk apa? Untuk menarik 10 perkara, 10 permata yang Allah Ta'ala hadiahkan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada penduduk bumi. Barakat, Quran, iman dan lain-lain lagi. InsyaAllah kita akan teliti sasa jika sekiranya ada masa. Baik. Selain daripada tugas ni juga, antara tugas Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita baca saat ni. Pada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Al-Qadar, Allah Ta'ala menghantar ataupun mengutuskan para malaikat membawa rahmat. Warruh berserta dia dengan Jibril. Nama bagi Jibril ni Ar-Ruh. Salah satunya Ar-Ruh. Turun ke atas permukaan bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa rahmat kasih sayang Allah yang berupa ganjaran pahala, ganjaran ketenangan, ganjaran kemudahan, ganjaran keyakinan, ganjaran iman kepada orang yang memperhidupkan malam Al-Qadar sebagaimana telah kita lalu di dalam bulan Ramadan lepas. Ini tugas Jibril. Jadi banyak tugas Jibril. Maka jawapan ahli usuluddin kepada mereka-mereka yang nak mengelirukan orang Islam, kalau dia kata pecing lah Jibril ni, kenapa? Kerana Nabi wafat belaka tu. Perakhiran Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sia-sia lah. Tidak, jawapan kita, Jibril tugas khusus adalah menyampaikan wahyu, manakala tugas umum masih banyak lagi. Antaranya sebagaimana hak amal rakyat pada tuan-tuan saat ni, 2 perkara yang telah dinyatakan oleh ulama kita. Baik.
Balik kita pada hadis Nabi ni. Ketika mana di dalam peperangan Mu'tah, setelah daripada berkecamuk di antara tentera Islam dengan tentera musuh, mari satu ketika untuk rehat, maka mereka semua rehat. Nah, ketika mana rehat ni lah, marinya Jibril mengunjungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi akan khabar. Lalulah dikhabarkan kepada Nabi bagaimanakah keadaan diri Nabi dan juga sahabat-sahabat yang berada dalam peperangan Mu'tah. Setelah daripada berkecek panjang, Nabi tanya kepada Jibril, "Hei Jibril, kalau sekiranya saya ni wafat, saya meninggal dunia, adakah Tuhan ni akan turun juga ke atas muka bumi?" Lalu Jibril kata, ya Rasulullah, saya akan turun sebelum berlakunya kiamat ni 10 kali lagi. Yang mana setiap kali saya turun, saya akan mengangkat satu permata, satu hadiah daripada Allah yang telah dikurniakan kepada umat manusia sekian lama. Belum pada ni Allah Ta'ala beri, tapi mari satu ketika dia hendak supaya saya ambil balik, saya akan turun. Nah, al-ula, yang pertama, arfa'ul barakah minal ard. Mula-mula sekali saya turun selepas pada kewafatanmu ya Rasulullah adalah untuk mengangkat berkat. Nah, gapo dia tuan-tuan berkat-berkat ni? Kita saling tangan dengan mak ayah kita, siung tangan, apa ambil berkat kita kata. Nah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk beradab molek, apa nak kepada keberkatan. Beramal dengan ilmu hak kita belajar, kita nak kepada keberkatan. Apakah arti berkat-berkat? Nah, saling dengan tok guru, cium tangan, bui mata cicing kita, suruh tok guru siuk-siuk, apa nak ambil berkat. Apa makna berkat? Berkat daripada sudut bahasa, iaitulah an-nama wa ziyadah. Ni sudut bahasa. An-nama ni benda bertambah. Daripada so, 2, 3, 4, kemudian banyak. Nah, an-nama bertambah. Begitulah juga arti az-ziyadah. Ziyadah juga bertambah. Daripada kecil ke besar. Nah, daripada besar kepada terlebih besar. Bermakna orang yang bini seorang, kali dia bini 2, bermakna berkat sudut bahasa. Sudut bahasa. Nah, orang berjudi tagal 10 riyal, boleh 100 riyal, berkat sudut bahasa. Nah, hak kita nak sini bukan berkat daripada sudut bahasa, tapi nak berkat daripada sudut agama kita. Nah, sudut agama kita. Apa makna berkat? Makna berkat daripada sudut istilahi ataupun sudut syarak, thubutul khair al-ilahiyah fi syai'. Thubutul khair, tetap sesuatu kebaikan al-ilahiyah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu, fi syai', pada segala sesuatu. Berapa hak yang kita perolehi, gapo hak yang kita dapat, selagi mana berada di dalam kebaikan, maka itulah yang disebut sebagai berkat, walaupun tidak bertambah, walaupun tidak berkurang. Nah, tapi tetap berada dalam kebaikan. Umur yang berkat lagu mana? Umur yang sentiasa dia lalui dalam kehidupan hal keadaan dia berada di dalam kebaikan. Harta yang berkat lagu mana? Harta yang dia boleh tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, yang mana harta tersebut berada di dalam kebaikan, walaupun tidak bertambah. Bini yang berkat lagu mana? Bini yang sentiasa mendorong suami melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Bini yang berkat. Anak yang berkat lagu mana? Anak yang tidak mendatangkan beban kepada mak pak, dan anak yang tidak derhaka, serta anak tersebut mendorong mak ayah dia lebih tekun beribadat pada Allah. Tu anak yang berkat. Nah, patullah ni ada ke tidak tuan-tuan? Nah, kita tengokkan siapa dia bini kita. Tengok kiri pula, siapa dia anak kita. Nah, adakah bini hak ada lah ni, ataupun tok lelaki hak ada lah ni mendatangkan kebaikan bagi diri kita, ataupun sebaliknya? Kalaulah sekiranya ada kebaikan pada diri dia terhadap kita, menandakan keberkatan tersebut masih ada pada kita. Harta lagu tu juga boleh 10 riyal, walaupun hari ni habis 100 riyal. Nah, ataupun boleh 100 riyal hari ni juga habis 100 riyal. Dalam 100 riyal ni ada ke tidak sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat? Ada ke tidak? Kalau boleh 100 riyal habis 100 riyal, kok tak tahu kepala kau. Habis 100 riyal tadi kita kata nak kira tak kena. Nah,
Cek kot tabung masjid Seria kau, tak ada juga. Tengok pada mulut pakai miskin 4-5 riyal pun tak ada juga. 100 riyal boleh mari. Tak tahu kau bagi kuano. Bermakna rezeki tersebut tidak disebut sebagai berkat. Nah, baik. Lah ni kita tahu dah. Gapo dia berkat? Berkat ni tetap kebaikan. Walaupun tidak bertambah, walaupun tidak kurang, apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Nah, harta tak banyak tapi hati tenang. Anak tak ramah tetapi otak kita tidak serabut. Saing-saing pun lagu tu juga. Saing-saing sentiasa mendorong kita melakukan kebaikan. Tapi kalau saing kita tadi duk channel kok tak pakai gawa, nak duk cocoh kita kok ke arah keburukan, tu tidak dipanggil sesuatu yang berkat. Jadi kalau kita perhati molek-molek, tengok di dalam keluarga kita, tengok di dalam harta pencarian kita, tengok di dalam masyarakat kita, tengok di dalam apa jua daripada celah-celah kehidupan kita, masih ada lagi kau tidak keberkatan tersebut. Nah, jadi hak ni hak mula-mula sekali kata Jibril alaihi salam, aku turun lepas pada kamu wafat ya Rasulullah, hak mula-mula untuk mengangkat berkat ni lah. Kalau ada lagi pun berkat, tidak bertambah, tidak banyak sangat. Nah, bukan kata tak ada, ada. Nah, tapi tidak bertambah. Alim ulama lagu tu juga tuan-tuan. Kalau dulu-dulu 45 60 tahun dulu lah dok, bunyi tok lebah ni sinonim tok lebah ataupun tok guru pada masa tu dengan mulut masing. Nah, berapa hak dia kecil Allah Taala makbul segera. Sehinggalah mana kita kata masyarakat pada masa tu takut kalau dengar buah tok guru tegah, tok guru larang ni takut. Lah ni ada ke tidak? Nah, lah ni ada ke tidak? Bahkan nisbah pada alim ulama tak ada pun nilai di mata-mata masyarakat sekarang. Nah, masyarakat tak berapa nuk guna tok guru, tok alim, tok ulama ni bila-bila apabila mereka berkehendak daripada sudut perkara-perkara agama, nak mayajak, nak tahlil, berlaku kematian, barulah cari tok guru alim ulama. Selain daripada tu tak pakar, mereka tak alik belakang. Hukum hakam hak alim ulama rakyat pun mereka tidak terima. Anak rakyat kata hilangnya keberkatan pada waktu sekarang. Qala as-saniyatu arfa'u minal qulubil khalqi ar-rahmah. Yang kedua kata Jibril alaihi salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan turun untuk mengangkat daripada hati sekalian manusia ar-rahmah, sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Sehinggalah mana sifat kasih sayang ni hilang, seorang suami tidak jujur dia memelihara akan anak dan juga isterinya. Seorang anak tidak jujur menjadi anak kepada seorang ayah. Begitulah juga di dalam persahabatan, begitulah juga di dalam mana-mana cabai kehidupan sekalipun. Sebab tu kita bunyilah ni, kalau anak bunuh pak tu biasa, tidak duk kejut mana, berbeza dengan 10-20 tahun dulu. Kalau berlaku pencaraian di antara suami isteri itu pun juga biasa. Bahkan kita sedia maklum, daripada 100 perkahwinan, daripada 100 perkahwinan hak baru-baru kedia-kedia ni tuan-tuan, bancian tahun lepas kalau tak silap ambanya, di dalam 100 perkahwinan akan wujud 38 penceraian. Tak berapa lama cerai. Bahkan ni kita tengok macam-macam saluran-saluran yang menyampaikan maklumat kepada kita. Penceraian kadang-kadang punca daripada apa? Punca daripada jiran tetangga duk cocoh. Penceraian berlaku punca daripada harta. Penceraian berlaku punca daripada tok tua. Penceraian berlaku macam-macam punca. Bapa sani kerana tak ada kasih sayang di dalam rumah tangga. Bahkan dalam hadis lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, manusia yang telah dibunuh tidak mengetahui apakah sebab dia dibunuh, dan orang yang membunuh pun tidak mengetahui apakah asbab yang menyebabkan dia tadi membunuh. Orang mati kena bunuh, dia tak tahu apa dia ni kena bunuh. Orang hak je bunuh pun dia tak tahu sebab apa dia kena bunuh. Tengok di Palestin, tengok di Syria, tengok di negara-negara yang berlaku peperangan sekarang.
tidak tahu kenapa dibunuh, dan orang yang membunuh pun tidak tahu mengapakah dia tadi perlu membunuh. Berlaku juga di dalam masyarakat kita dengki mendengki, berlaku di dalam masyarakat kita dendam. Bapa berlaku ni kerana tak ada kasih sayang di dalam diri setiap umat manusia pada waktu tersebut. Qala wasalisatu arfa'u syufaqah min qulubil aqarib. Dan yang ketiga, kata Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, saya akan turun kali yang ketiga ni untuk mengangkat sifat akrab, sifat mesra di antara ahli keluarga. Diangkat sifat mesra ahli keluarga. Biasa apabila berlaku perbalahan di dalam keluarga, kih apa? Kih batu tago. Mati pok, belum pada pok mati, mak mati ni, tiap-tiap kali raya bermaaf-maaf semua. Balik kasih saya di antara satu sama lain. Mati saja pok, tinggal tanah 4 ekar, anak 10 orang. Hak ni tomok dialih batu tara, hak ni pula marah. Kenapa? Kerana bahagia dia tak ada sikit. Maka berlakulah perbalahan di antara ahli keluarga. Tengok keadaan kita tuan-tuan. Sepupu sepapak ni kadang-kadang ada hak tak kenal. Kalau orang zaman gitu, pak pupu tu serupa adik-beradik. Pak pupu tu serupa adik-beradik. Bahkan kalau pergi ziarah ahli keluarga, mereka tidak akan balik pada hari itu. Tunggu 2 malam, 3 malam. Lah ni, kau nak pergi ziarah, nak atas WhatsApp sekeping pun. Untuk tanya khabar tidak atas. Bapa? Hilang kemesraan di dalam ahli keluarga. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala warabi'u arfa'ul adla minal umara. Dan kali yang keempat, ya Rasulullah, saya akan turun untuk mengangkat keadilan daripada para pemerintah, para umara. Ni tak payah terang panjang lah dok. Faham-faham lah. Faham-faham. Cuma kata-kata Sayyidina Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jika sekiranya kamu melihat pemerintah-pemerintah itu kaya, maka sebenarnya rakyat-rakyat itu miskin. Jika sekiranya kamu melihat rakyat itu kaya, nescaya pemerintah akan miskin. Nak tengok setara mana keadaan rakyat. Kita orang kebiasaan adalah sikit sebanyak harta, maka kita suluh pemimpin. Kalau semua pemimpin hendak le atas nu kaya-kaya belaka tuan-tuan, dan kita suluh pula kepada rakyat bagaimana kehidupan mereka. Hak janji time pilihan raya tu tak sedut kata gapo lah. Saya ulang. Tu kita tak sedut kecek. Bapa? Hak ni maklum berlaku tu. Tak boleh nak nafi, benar hak berlaku. Tengok rakyat nak beli, kita kata minyak masuk supik pun payah. Berapa sekarang hak yang kita hadapi sekarang ni benar sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan akak naik sebagai pemerintah bukan untuk menolong akan mereka-mereka yang berada di bawah, bahkan untuk mencari kekayaan sendiri. Nak cari kekayaan, nak cari kepuasan diri sendiri, bukanlah nak khidmat kepada rakyat, bukan nak khidmat kepada masyarakat. Qala wa khamisatu arfa'ul haya'i minan nisa. Dan yang kelima pula, ya Rasulullah, saya akan turun kali yang kelima sebelum berlakunya kiamat adalah untuk mengangkat sifat malu daripada kaum perempuan. Orang tina kau sehari kau tak malu, kau sehari kau tak malu, kau sehari kau tak malu. Dulu orang zaman-zaman itu kalau seksi sikit pakai kebaya. Seksi dah tu pakai kebaya. Rambut hitam. Lah ni tak padan dengan pakai baju baby, pakai rambut dia tukar. Macam-macam warna, biru ada, hijau ada, kuning ada, merah pun ada. Kelih alik belakang kadang-kadang tukar dengan keruh. Nak rakyat katanya hilang sifat malu. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hilangnya sifat malu daripada seseorang, fa'mal ma syi'ta, nescaya dia akan perbuat apa yang dia kehendaki. Berapa tergamuk kita buat, kita akan buat selalu. Bapa? Kita tak ada sifat malu. Nak pakai seluar pendek ke, nak pakai pakaian ketat ke, nak mengopak orang pada orang ke, nak menyupuh ke, nak lalu kita kata selama kot depan masjid tanya orang semaya ke. Bapa yang jadi lagu tu kerana tak ada sifat malu di dalam diri, terutama sekali daripada kaum perempuan.
Qala wasadisatu arfa'us sabra minal fuqara. Dan yang keenam pula kata Nabi, arfa'us sabra minal fuqara. Sebagaimana dinyatakan Jibril alaihissalam kepada Nabi, kali yang keenam diturun untuk mengangkat sifat sabar daripada orang-orang fakir, orang-orang lemah. Hilang sifat sabar. Nah, dalam hadis Nabi kata kadal faqra an yakuna kufran. Kadal faqru an yakuna kufran. Terkadang sifat fakir yang ada pada diri seseorang akibat daripada tidak sabar, an yakuna kufran, boleh membawa kepada diri dia tadi jatuh pada kufur. Tak ada sabar sekarang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kufur. Nah, contoh banyak di dalam masyarakat kita. Jadi penjilat babah kerana nak kepada sedikit habuan. Nah, kalau tuan-tuan balik dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, Al-Ahkamus Sultaniyah Al-Imam Al-Mawardi, dia tulis sistem Islam ni adalah sistem syura. Nak mengangkat seorang pemimpin menggunakan sistem syura. Lagu mana sistem syura ni? Pilih daripada kalangan orang yang cerdik. Apa kita kata? Kita dalam sebuah kampung, pilih 20 orang daripada kalangan orang yang cerdik. Maka orang cerdik inilah yang akan membuat pilihan. Nah, siapakah yang lebih layak, sama ada daripada ilmu pengetahuan, sama ada daripada akhlak, sama ada daripada cara pentadbiran, siapa lebih layak, maka dia diangkat sebagai pemimpin. Nah, tidak ada di dalam kata-kata ulama berkenaan dengan sistem demokrasi. Nah, bapa ulama tak setuju dengan sistem demokrasi ni, tuan-tuan. Sistem demokrasi ni semua orang boleh memilih. Orang cerdik pun boleh mengundi, orang bodoh pun boleh mengundi. Patu atas dunia ni mana ramai orang cerdik dengan orang bodoh. Nah, mana ramai orang cerdik dengan orang bodoh. Tengok kok kampung kita. Nah, ramai mana orang cerdik dengan orang bodoh? Ramai orang bodoh. Pas kalau dia ramai orang bodoh, bila nak menang orang cerdik? Nah, orang bodoh ni tuan-tuan, dia pakai hundi kau lagu mana cara, lagu mana cara kau, dia fikir puak benda dia. Dia tak fikir 5 tahun ke depan. Dia tak fikir berapa akan jadi kepada anak cucu dia. Dia tidak fikir berapa akan jadi pada negara dia. Dia fikir tak apa, aku boleh 50 hari ni, aku boleh beli beras hari ni, makan seminggu. Sangat tu je. Nah, tawaran dengan gotu, tawaran dengan gon ni, kalau kita istilah kat sebagai dedak bunyi berat sangat. Nah, tapi hak tu hakikat. Nah, ini nisbah pada sistem di dalam Islam menggunakan sistem syura. Politik kalau gitu tak. Amo maaf lah kena royak. Tak suruh pakoh mana-mana parti ni. Cuma royak sistem hak ada di dalam agama kita. Kita pegang Islam ni jangan pegang hak mana setuju dengan puak pedah kita saja-saja, tuan-tuan. Bahkan Islam ni menyeluruh. Lepas ni sikit lagi kita akan jumpa maksud Islam tu sendiri. Nah, Islam ni cara hidup yang menyeluruh. Start daripada kita celak mata rapat kepada tutup mata. Start daripada kita awal balik rapat kepada mati. Semua kena ikut cara Islam, sama ada ibadat, muamalah, munakahat, jinayah. Nah, tapi pelik kebanyakan daripada masyarakat kita sekarang ni ambil Islam daripada sudut ibadat sahaja. Semaya, berpuasa, haji, zakat, tu pun tak sempurna juga. Nah, bab muamalah, jual beli ataupun hubungan kita sesama kita tak cara pada hal haram. Berkenaan dengan munakahat, nikah kahwin, tahi mana hak ambil agamanya, tahi menghadap tu imam, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul. Nah, ada pengantin lelaki perempuan. Masa bai'wah Islam tak alik belakang dah, capur gaul dah tina jatuh dalam sebuah kaedah orang panggil ikhtilaf. Nah, jadi Islam ni dia kena ambil secara menyeluruh. Contoh juga sebagaimana hak kita nyata saat ni. Kalau guna sistem demokrasi ni, nah, tambah-tambah pula kata Al-Imam Mawardi, seseorang yang nak mengekalkan jawatannya maka hendaklah dia memperbodohkan orang yang berada di bawahnya. Nah, apabila orang yang duduk bawah kita ni bodoh belaka, tuan-tuan, dia akan nampak kita seorang je cerdik. Nah, tapi kalaulah kita mencerdik ke hak duduk di bawah kita, dia akan marah kita. Mana pak tak kena, dia akan tegur. Mana pak salah, siapa ketika dia akan guling kita pula. Nah, ini kaedah Al-Imam Mawardi sebut dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Baik.
Qala wasabi'atu arfa'u zuhda wal wara'a minal ulama. Dan yang ketujuh kata Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, saya akan turun ke atas permukaan bumi ini. Yang ketujuhnya untuk mengangkat sifat zuhud dan juga sifat wara' daripada alim ulama. Apa makna zuhud? Makna zuhud ni tidak meletakkan dunia di hati. Tidak meletakkan dunia di hati. Bahkan apabila hilangnya dunia daripada tangan mereka, mereka tidak merasa sedih, mereka tidak merasa bimbang. Lagu mana pada keadaan kita lah ni tuan-tuan? Lagu mana? Boleh kita nampak dan boleh kita lihat keadaan orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Bahkan mereka berbangga dengan PhD yang mereka ada. Mereka berbangga dengan title-title yang dianugerahkan kepada mereka. Duk mana sifat zuhud pada diri mereka saat ini. Begitulah juga Allah Ta'ala perintah pada Jibril untuk mengangkat sifat wara'. Apa makna wara'? Zuhud tak meletakkan hati di dunia. Wara' pula tidak mengambil sesuatu yang syubhah, apatah lagi sesuatu yang haram. Benda kalau syubhah, dia tidak akan jadi makanan dia ke, minuman dia ke, ataupun pakaian dia ke. Dia tinggal syubhah. Apatah lagi nak ambil sesuatu yang haram. Apa syubhah? Syubhah sesuatu yang meragukan. Tak tahu status halal ke haram. Tak tahu status ni suci ke cemah. Dia tinggal petai lagi. Tidak mengambil benda syubhah. Apatah lagi nak mengambil benda yang haram. Rasuah yang tentu sekali nyata terang haram. Riba yang tentu sekali nyata terang haram. Ni hak syubhah pun mereka tidak peduli dah. Qala wasaminatu arfa'u sakha'u minal aghniya. Dan kali yang ke-8 ya Rasulullah, saya akan turun atas permukaan bumi setelah daripada kewafatan Tuhan, adalah untuk mengangkat sifat pemurah daripada orang kaya. Orang kaya, orang kedekut. Tain kita kata tak berapa ada harta dulu, pemurah. Tapi apabila kaya ni tuan-tuan, kau kedekut kau saya, kau kedekut kau saya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul umur awsatiha. Secomel-comel kedudukan, secomel-comel perbuatan, secomel-comel kelakuan ni duduk mana? Duduk pada pertengahan. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Kata Sayyidil Habib Umar, dia kata lagu mana? Kalau sekiranya ditakdirkan miskin, kita akan sibuk mencari kekayaan. Miskin, dia akan sibuk mencari. Kalau ditakdirkan kita ni pula kaya, akan sibuk kita pula menjaga. Dia tak ada cari, dia ada jaga dah lah. Masa kereta sebutir dulu, dia lagi semaya jemaah. Basuh kereta pukul 1, satu suku siap, dah molek siap, kita mandi-mandi ambil air semaya, mari ke masjid. Lah ni kereta 3 butir. Kalau basuh kereta pukul 1, pukul 1.45 baru sudah, pasal 3 butir. Sibuk dah nak jaga. Dulu ada pitih 10 riyal dalam kocek. Lah ni ada pitih 1000 riyal dalam kocek. Pas bila-bila berapa? Takutnya kurang. Maka inilah hak yang disebut kedudukan kita ni biarlah pertengahan. Tak kaya tak apa, asal senang. Minta pada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak beri kepada kita kekayaan, tak apa, berilah kepada kita kesenangan, ketenangan, kemudahan, keselamatan, kesihatan, dan juga umur yang panjang di dalam ketaatan. Ni hak sebagaimana kata Jibril, saya akan turun ya Rasulullah. Kali yang ke-8 adalah untuk mengangkat sifat pemurah daripada orang-orang kaya. Nak tahu pemurah tak pemurah kita tuan-tuan, zakat baru ni kita bayar go berapa? Go 8 riyal go. Go 14 go, go 21. Dia boleh tengok selalu. Kalau kita bayar go 8 riyal, aku ni kira sangat dengan Allah Ta'ala. Dia aku nak banyak. Dia beri pada aku 80 riyal sehari, tak pernah mutus jak muda sampai kolon. Ada rumah, ada tanah, ada bini, ada anak, ada kereta. Bayar zakat go 8 riyal. Boleh tengok kita ni berkira ke tidak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zakat terus baru ni lah. Kalau bayar 21, bahkan kalau takdir ada lebih lagi, kita tadi tidak cari halah, tidak cari alasan untuk tidak mengeluarkan zakat. Baik. Qala wattasi'atu arfa'ul Quran. Dan yang ke-9 ya Rasulullah, saya akan turun untuk mengangkat Quran.
Dalam hadis lain Nabi kata, apabila sampai pada ketikanya Quran diangkat oleh Allah Ta'ala, maka hilanglah segala huruf yang berada dalam mushaf, seperti terbangnya lebah menuju ke sarangnya. Nah, huruf yang ada dalam Quran ni akan terbang kepada langit sebagaimana lebah punggal kepada sarang dia. Nah, bapa pada masa tu orang tadi tidak nak Al-Quran diangkat oleh Allah. Yang pertama pada masa tu manusia tadi hanya mengenal Quran pada nama sahaja. Kenal ni Quran tapi baca tak pandai. Nah, dan pada masa tu juga mereka hanya membaca Quran tetapi tidak mengambil istifadah, tak mengambil faedah apa yang berada dalam Quran. Hanya tahu baca semata-mata, melagu-lagukan, comel dah. Nah, melagu-lagukan Al-Quran. Hak lebih comel lagi tadabbur. Tengok berapa Allah Ta'ala kehendak. Nah, tengok apakah hukum-hukum yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita. Tapi apabila tak ada lagi manusia pada waktu tersebut, undang-undang tidak merujuk pada Quran, cara kehidupan tidak merujuk pada Quran, bahkan bacanya pada bulan Ramadan saja kadang-kadang tu hak boleh baca, maka Allah Ta'ala akan angkat semula wahyu dia. Nah, qala wal ashiratu arfa'ul iman. Dan yang ke-10 kata Jibril alaihi salam, aku akan turun ya Rasulullah, saya akan turun yang ke-10-nya untuk mengangkat iman, sehinggalah mana tidak akan kedengaran lagi sebutan la ilaha illallah ataupun Allah Allah Allah. Nah, waktu tu dekat dah kiamat. Nah, lah ni dengar lagi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, orang azan berkumandang bersambung. Kalau lah Terengganu masuk maghrib 7 tak 7.19, kita di selisih ni 7.20, pergi pada Thailand 7.21, pergi pada Burma 7.25. Tak ada habis azan tempat ni, sambung pula tempat lain. Bermakna azan ni sentiasa tidak putus di atas dunia. Nah, tak putus, ada semua. Tapi mari satu ketika hilang akan seruan tersebut. Nah, hilang seruan tersebut. Contoh mudah nak tengok hilang tak hilang, tuan-tuan tengok dalam Covid dulu. Nah, dalam Covid belum pada ni tak pernah hilang orang tawaf Baitullah, tawaf Kaabah. Mari Covid 2 tahun 3 tahun baru ni berhenti. Nah, orang tak tawaf Kaabah, nak pergi tawaf pun pemerintah tidak benarkan. Nah, siapa kau setara tu? Tu mujur kita kata masih kedengaran lagi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mai jemaah 3 orang. Nah, ingat kodok kita 3-4 tahun lepas baru semaya dalam masjid pula jarak-jarak. Tak mustahil benda ni akan berlaku pula. Nah, ini gambaran kepada kita bahawasanya apabila sampai ketika, sampai masa yang Allah Ta'ala kehendaki akan berlakulah. Qaddarallah ma syaa. Allah takdir menentukan apa yang dia kehendaki. Tak ada orang boleh halal, tak ada orang boleh sekat. Nah, tu yang ke-10. Apabila iman hilang daripada seseorang, maka fantazir sa'ah, tunggulah berlakunya kiamat. Habis mukaddimah. Nah, masuk kita sikit kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lepas kita berhenti nak cara pada hukum. Nah, hukum membaca bismillah terbahagi kepada 5 hukum. Terkadang membaca bismillahirrahmanirrahim wajib, terkadang sunat, terkadang haram, terkadang makruh, terkadang haram. Bila membaca bismillahirrahmanirrahim ni wajib. Nah, contohnya apabila dinazarkan. Seseorang nazar nak membaca bismillah sebanyak mana? 21 kali misalnya kata, maka wajib dia kena baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak apa yang dinazarkan. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim juga wajib bila? Ketika mana di dalam sembahyang. Duduk di dalam solat. Nah, kerana bismillahirrahmanirrahim ni salah satu daripada ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni pula adalah salah satu daripada rukun yang 13 daripada rukun sembahyang tadi. Kalau kita ni mazhab Al-Imam Abu Hanifah, membaca bismillahirrahmanirrahim ni juga wajib ketika mana nak memulakan wudu. Nah, nak ambil sembahyang kata Al-Imam Abu Hanifah wajib. Kita mazhab Syafi'i ni sunat muakkad, sunat yang dituntut. Masa nak ambil sembahyang, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ni hukum. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim ni sunat. Bila kullu amrin zibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, wa fi riwayatin ajzam, wa fi riwayatin abtar.
Setiap perkara, kata Nabi, yang tidak dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim daripada perkara-perkara yang baik-baik, maka ibarat seperti terputus. Ai bermakna al-barakah, tak ada berkat, tuan-tuan. Makan nasi, minum air, nak jalan kaki, pakai selipar, nak bawa kereta, mana saja perkara-perkara yang baik-baik, kalau kita tidak dahulukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seperti perkara tersebut tidak ada keberkatan di dalamnya. Nah, maka apabila kita tahu mana sahaja perbuatan kita daripada perbuatan yang baik-baik, hendaklah kita dahulukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu cerita, tapi cerita panjang lah, lepas tu kita cerita semula. Siap kamu nak klik jauh. Nah, tuan-tuan tak apa, tunggu sampai pukul 10 pun tak apa. Nah, baik. Yang ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim ni terkadang haram. Bila haram? Ketika mana nak melakukan perkara yang haram, nak curi, nak berzina, nak minum arak. Bahkan bukan hanya setakat tu saja, kalaulah dia berniat dengan niat istihza. Apa istihza? Nak mempermainkan akan ayat-ayat tersebut, jatuh pada kufur. Nah, ni tengok kahwin minum arak, Bismillahirrahmanirrahim, nak main-main, nak berjoget ke, nah, start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat tadi nak istihza, nak mempersenda, maka jatuh pada kufur, kena mengucap semula. Tapi kalau dia buat dalam keadaan jahil, hanya jatuh pada dosa besar sahaja. Nah, buat dalam keadaan jahil, jatuh pada dosa besar sahaja. Baik. Yang keempat, membaca Bismillahirrahmanirrahim terkadang makruh. Nah, bila makruh? Ketika mana melakukan perkara-perkara yang kotor tetapi tidak jatuh pada haram. Contoh yang dibawa oleh ulama, nah, dalam kitab Safinatun Najah, seumpama seseorang melihat akan kemaluan isterinya ataupun kemaluan dirinya. Nak tengok kemaluan kita ni, baca bismillah dulu. Nah, maka kerana benda tu adalah daripada benda yang tidak comel, tidak disunatkan, bahkan jatuh pada makruh kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, harus membaca Bismillahirrahmanirrahim bila? Apabila membaca dalam keadaan telatah ataupun dalam keadaan tidak sedar diri, ngigar baca Bismillahirrahmanirrahim, ataupun orang coket telatah baca Bismillahirrahmanirrahim, itu harus tidak mendatangkan sesuatu mudarat ataupun manfaat. Nah, ini 5 hukum yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ni ada berapa huruf belaka, tuan-tuan? Ada 19 dah. Ada 19 huruf. Nah, start pada ba, bismi, sehinggalah mana him, mim, ar-rahim, ada 19 huruf. Setiap huruf yang kita baca daripada huruf Quran, Allah Ta'ala beri pada kita 10 pahala. Lepas kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim sempurna satu ayat, 190 pahala. Baca pula di dalam bulan Ramadan, dilipat kali gandakan sehinggalah mana 70 kali ganda. Nah, itu besar daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ayat ni juga selain daripada disebut sebagai nama Bismillahirrahmanirrahim, disebut juga sebagai basmalah, disebut juga sebagai tasmiyatul kitab, tasmiyah. Nah, kalau jumpa ataupun mana-mana pengurusi majlis, kita duduk dalam majlis, marilah muslimin muslimat kita memulakan majlis kita dengan membaca tasmiyatul kitab. Maka tasmiyatul kitab tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah pada waktu yang akan datang kita tengok pula. Nah, di sebalik ayat Bismillahirrahmanirrahim, kerana daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab, makna dan juga segala-galanya terkandung di dalam Al-Quran. Apa yang terkandung dalam 30 juzuk Al-Quran, 114 surah,
makna dan juga hikmahnya terkandung di dalam surah Al-Fatihah, dan apa yang terkandung hikmahnya di dalam surah Al-Fatihah terkandung pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, dan pada ayat Bismillahirrahmanirrahim pula apa yang terkandung hikmah di dalamnya berada pada huruf ba sebuti. Apa makna ba? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Artinya insya-Allah kita akan lalu pada waktu yang akan datang jika diizinkan oleh Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang jahat, yang hina, yang salah lagi celak adalah kelemahan diri hamba sendiri. Terkasar bahasa, tersalah kata, termakan masa, minta maaf banyak-banyak.